Bila dah masuk umur 30-an ni, ni yang paling saya stres ni. Uban semua dah mula tumbuh tau. Tapi tak apalah, saya tak risau pun sebab saya dah ada shampoo herbal penghitam rambut Faro tau. Shampoo ni dia khas untuk rambut beruban. Dia dapat membantu menghitamkan rambut secara semula jadi. Cara nak guna senang je. Mula-mula kita kena pergi basahkan rambut dulu. Okey, jom. Lepas tu apply shampoo ni kepada seluruh rambut. Shampoo ni kan dia mengandungi ginseng tau untuk menguatkan akar rambut. Yang paling bagus, tidak mengandungi bahan kimia yang berbahaya. Bebas amonia dan bebas paraben. Halia pun ada tau untuk membantu meningkatkan peredaran darah di kulit kepala. Dan banyak lagi lah. Urut perlahan-lahan macam ni. Lepas tu biarkan selama 15 minit. Senang kan? Mudah, senang dan selamat. Tak payah susah-susah nak habiskan duit nak buat rambut dekat salon. Cukup guna di rumah sahaja. Dah 15 minit. Okey, saya nak pergi bilas dengan air bersih je. Wah, hitam serta-merta selepas 15 minit, dah tak ada dah rambut colour ash brown tu. Rambut pula makin lembut dan makin bersinar tau. Langsung tak menyebabkan kegatalan ataupun iritasi tau. Rasa segar dan menyenangkan lepas cuci tau. Wangian herba ringan. Yang ada masalah rambut uban, nak tukar rambut putih tu pada rambut hitam ni. Cuba sekarang. Shampoo ni dia bagus tau sebab dia menjaga kesihatan rambut dan kulit kepala. Yang ni saiz 300ml, saiz dia pula comel, kecil dan ringan. Senang kita nak bawa travel ke mana-mana. Nak juga? Cepat pergi beli sekarang.